Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Adriana binti Ibrahim Zudin dan ini rakan saya. Saya Azhara binti Abdul Halim dan kami akan membentangkan hasil projek kami iaitu Moringa Pure penapis air semula jadi menggunakan biji buah moringa. Pengenalan, air bersih sangat penting untuk kesihatan manusia dan alam sekitar. Namun begitu, masih terdapat sumber air yang keruh dan tercemar terutama di kawasan luar bandar atau selepas banjir. Penggunaan bahan kimia untuk merawat air pula boleh menjadi mahal dan kurang mesra alam. Biji buah moringa atau kelor mengandungi protein semula jadi yang mampu bertindak sebagai ejen penggumpal kotoran dalam air. Oleh itu, inovasi Moringa Pure Drop MPD dibangun sebagai penapis air semula jadi yang murah, mudah diuji dan mesra alam. Inovasi ini sesuai digunakan sebagai bahan pendidikan sains dan berpotensi membantu masyarakat mendapatkan air yang lebih bersih secara asas. Masalah kajian. Air keruh boleh membawa pelbagai penyakit jika digunakan tanpa rawatan. Penapis air moden mempunyai kos yang tinggi. Pelajar suka memahami konsep rawatan air secara praktikal. Banyak bahan semula jadi berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimum. Penyelesaian inovasi. Moringa Pure Drop menggunakan serbuk biji moringa sebagai ejen semula jadi untuk membantu pendapan kotoran dalam air. Konsep inovasi, biji moringa dikeringkan dan dijadikan serbuk. Serbuk dicampurkan ke dalam air keruh. Protein semula jadi dalam moringa menggumpalkan kotoran air menjadi lebih jernih selepas pendapan berlaku. Inovasi ini lebih murah, mudah diuji, mesra alam dan selamat. Objektif: menghasilkan penapis air semula jadi menggunakan biji moringa. Mengurangkan tahap kekeruhan air secara asas. Meningkatkan kesedaran tentang penggunaan bahan semula jadi dalam sains. Menjadikan pembelajaran rawatan air lebih menarik dan praktikal. Ini adalah testimoni. Ini adalah abstrak kami. Bahan dan alatan pula ialah biji buah moringa, air keruh, pasir halus, kapas atau kain penapis. Alatan pula ialah pengisar, botol plastik, cawan, sudu, dan penapis bekas luksina. Metodologi: 1. Penyediaan biji moringa. 2. Penyediaan penapis. 3. Susunan lapisan penapis. 4. Proses penapisan. 5. Perhatian dan analisis. Keputusan pula ialah pemerhatian. Kotoran mengendap di bahagian bawah bekas. Air menjadi lebih jernih selepas dirawat. Kotoran moringa bertindak balas dengan cepat terhadap zarah kotoran. Berikut adalah sampelnya. Perbincangan. Kajian menunjukkan bahawa biji moringa mampu membantu mengurangkan kekeruhan air melalui proses penggumpalan semula jadi. Protein dalam biji moringa menarik zarah-zarah halus dan menyebabkan kotoran mengendap ke dasar bekas. Inovasi ini sangat sesuai digunakan dalam pembelajaran sains kerana mudah dijalankan dan menggunakan bahan semula jadi. Selain itu, kos penghasilan inovasi ini juga rendah dan selamat digunakan oleh pelajar sekolah. Kesimpulannya, Moringa Pure Drop merupakan inovasi mudah, kreatif dan mesra alam yang berjaya membantu menjernihkan air secara asas menggunakan biji moringa. Inovasi ini mampu potensi besar sebagai bahan bantu mengajar sains dan mampu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan teknologi hijau serta penggunaan sumber semula jadi secara lestari. Sekian daripada kami. Terima kasih.